Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aidi binti Muhammad Yunus, SISC Plus Bahasa, Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Timur Laut Pulau Pinang. Hari ini saya akan membentangkan projek inovasi saya yang bertajuk Prima, iaitu Portal Revolusi Informasi SISC Plus Bahasa PPD Timur Laut. Baiklah, sebagai pengenalannya, informasi secara digital merupakan platform terbaik bagi kegunaan para guru pada zaman teknologi ini. Hal ini dikatakan demikian kerana guru-guru memerlukan maklumat secara terus dan pantas untuk mengelakkan sebarang keciciran informasi. Bagi menyahut seruan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam memperkasakan teknologi digital, satu platform bekalan informasi digital berkaitan bahasa telah diwujudkan untuk memudahkan guru-guru bahasa mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan pembelajaran. Untuk itu, projek digital ini diberi nama Prima, Portal Revolusi Informasi SISC Plus Bahasa PPD Timur Laut Pulau Pinang yang menghubungkaitkan antara SISC Plus Bahasa dengan guru-guru menggunakan medium Google Sites. Oleh yang demikian, projek ini sekaligus dapat membantu para guru mendapatkan sumber pembelajaran yang disimpan dalam satu portal serta mengelakkan bahan-bahan tersebut disimpan di merata-rata tempat dan juga media. Seterusnya, bercerita tentang penyataan masalah, kita dapati bahawa bahan-bahan dan juga sumber pembelajaran sentiasa disimpan dalam pelbagai medium. Seterusnya, belum ada satu hub portal yang menempatkan semua bahan dan sumber pembelajaran yang boleh diguna pakai oleh guru-guru bahasa. Dan juga bahan serta sumber yang diperlukan dihantar secara berulang kali melalui medium WhatsApp ataupun Telegram. Inilah puncanya Prima diwujudkan. Baiklah, objektif pelaksanaan projek ini pula adalah ingin menjadikan Prima sebagai satu portal penyimpanan bahan dan sumber pembelajaran yang boleh diambil oleh guru-guru bahasa dengan pantas dan juga mudah. Kemudian, menjadikan Prima sebagai satu kaedah bimbingan dan hubungan antara pegawai SISC Plus dan guru-guru bahasa melalui medium digital. Seterusnya, menjadikan Prima sebagai satu lonjakan sarjana dalam usaha memperkasakan pendigitalan dalam kalangan pegawai dan juga guru. Seterusnya, bagi impak jangka masa panjang projek, Prima boleh dirujuk oleh guru sebagai satu media memperoleh bahan dan sumber pembelajaran tanpa ada sekatan dan juga had masa. Jika kita lihat, jumlah pengunjung juga tertera dalam ruangan utama. Prima juga boleh dikemas kini pada bila-bila masa. Dan seterusnya, Prima juga akan dijadikan panduan dan model untuk guru-guru membina portal bagi pembelajaran digital. Kerana kini semuanya hanya di hujung jari sahaja. Baiklah, komuniti yang menggunakan Prima ialah para guru bahasa di sekitar PPD Timur Laut dan juga pegawai yang berkaitan. Satu perjumpaan bersama-sama ketua bidang dan juga ketua panitia bahasa telah diadakan. Peluncuran Prima juga telah dilaksanakan bagi memperluaskan pengetahuan guru-guru berkaitan dengan kewujudan Prima ini. Dalam perjumpaan tersebut, guru-guru juga diberi penanda buku yang disertakan kod QR Prima sebagai satu usaha menyebarluaskan kewujudan Prima kepada semua guru bahasa di PPD Timur Laut, selain daripada sebaran di WhatsApp dan juga Telegram. Hal ini bertujuan supaya Prima sentiasa dikunjungi oleh guru-guru. Dalam melaksanakan inovasi, nilai tambah pasti ada. Untuk itu, selain daripada penggunaan Google Sites sebagai tapak kepada saluran bahan dan sumber, guru-guru juga diberikan pengalaman dengan penggunaan aplikasi Padlet yang diberi nama Jejak Kasih. Pengguna boleh meninggalkan jejak untuk menyuarakan pendapat serta menitipkan kata-kata semangat. Hal ini adalah usaha untuk pegawai dan guru-guru berhubung dengan menggunakan kaedah digital. Guru-guru dan pengguna juga boleh mengajukan sebarang pertanyaan, aduan dan juga cadangan menggunakan kaedah Google Form yang disediakan serta talian WhatsApp yang disertakan dalam Prima di ruangan utama. Kaedah ini juga sudah pastinya merupakan kaedah pendigitalan dalam mendapatkan sesuatu maklumat yang berkaitan. Akhirnya, guru-guru boleh menggunakan Prima setelah selesai projek ini diwujudkan dan dilaksanakan. Guru-guru dan pengguna sudah pastinya boleh menggunakan Prima menerusi pautan yang diberikan dalam aplikasi Telegram ataupun WhatsApp. Dan guru-guru juga boleh mengimbas kod QR yang diberikan menerusi penanda buku. Sekian. Semoga rakan-rakan dalam kalangan guru bahasa di PPD Timur Laut beroleh manfaat daripada Prima. Sekian, terima kasih.